in the middle. Oh, sorry. Okay. 1, 2, 3. Hi, welcome back to my channel. Okay, untuk video kali ni, saya nak tunjukkan dekat korang macam mana nak bahagia secara percuma. Tak perlu bayar apa-apa pun. Dan awak kena make sure diri awak ni bahagia dulu. So, bahagia ni tak semestinya you kena ada duit. Maksudnya, it start from you. Money is going to give us freedom. Tapi dia tak bagi kita kebahagiaan. Kalau awak looking for kebahagiaan, go and have a walk. Seriously. So, ini apa yang saya sampaikan. Hidup kita ni, of course, saya sendiri pun suka, I love money. Saya suka duit. Sebab it's going to give me a freedom. Tapi kalau awak tak bahagia, the first thing yang awak perlu buat adalah very good untuk ada cita-cita, but do not live, jangan hidup dalam cita-cita tu. Maksudnya macam mana? Macam ni. Okay, contoh cita-cita awak, contoh jadi doktor. So, awak terlalu absorb untuk jadi doktor sampai awak tak nampak the opportunity yang sekarang ni awak ada. Contoh awak sekarang tengah kerja benda lain bukan kerja doktor. So, awak tak nampak yang sekarang ni awak saya tengah kerja doktor. Macam tu lah, faham tak? Okay, sekarang ni saya tengah menjelentar jalan. So, apa yang saya nak sampaikan adalah always happy dengan diri sendiri for whatever condition yang sekarang ni awak tengah lalui. That's why saya galakkan untuk awak at the same time untuk jadi orang yang happy, bersyukur dengan diri sendiri. Okay? Bye! Carol to... Oh, this. This one is lemon fish. Hi, I'm doing a touring here. Can I be in the camera? Yeah, in the video, yeah. Okay, hi. Now I'm doing the touring. Can I be in the middle? Oh, sorry. Okay, so what's your name? Nadia. Oh, Nadia. Okay. Serenity. Serenity? Yana. Yana. Oh, okay. Thank you. So nice to meet you. Yeah, seeing you. Ira. Yeah. Nice to meet you. So, okay, you are staying here? Yes. Okay. So thank you, everyone. Bye.